Tengok macam mana saya nak kata percaya sama harga. Dekat sini 1 kilo RM10. Tapi tak bagi tahu apa. Buah durian ke, buah nangka. Jadi bila orang datang, hari ini you cakap dengan saya 1 kilo RM10. Okey, tak tengah-tengah ni. Okey, ini sama je harga. Sebab tu you cakap dengan saya. Orang lain datang, tiba-tiba ini you dah tukar jadi lain punya harga. Itu kita tak nak. Sebab tu saya kata, itu pentingnya dia punya declare apa benda ni 1 kilo RM10 ni. Buah durian apa? Buah nangka berapa? Baru kena tulis nama, baru tahu. Ini macam RM10 you pukul satu kali sama. Tiba-tiba orang lain datang, wah tak, ini RM12 1 kilo. Sudah lain cerita. Sebab kita datang hari ni pakai macam ni, wah terus sama je harga RM10. Tak ada bagi tahu pun ini buah durian apa, buah cepedak apa, tak ada. Yang sana pun tak ada bagi tahu apa buah. Tahu-tahu harga RM18 saja. Lepas tu harganya letak kat bawah. Nis, harga tu betul ada tanda harga satu hal. Tapi harga kena pamer dengan elok lah. You peniaga, you kena tahu mana lah letak tanda harga. Itu sampai berlubang lubang lah dia punya tanda harga. Sebab tu kita datang tengah hari, kita tahu pagi-pagi baru buka. Datang tengah hari takkan tak gantung lagi. Cuma tambah baik yang tu. Tanda harga tu letak kat bawah ataupun gantung. PDM lah kita buat pemeriksaan sama macam sebelah. Kita nak tengok tanda harga abang dengan alat timbang. Tak boleh bang. Dah tengah hari bang, pukul 1 lah kita datang. Takkanlah daripada pagi bang. Sebab bukan dah berapa hari dah kat sini. Kat ni baru 2-3 hari kat sini. Boleh bang, tak boleh macam tu bang. Sebab dah pukul 1, sebab tu saya datang pukul 1. Sebab saya tak datang awal, sebab saya tahu kadang baru buka. Dia dah pukul 1. Timbang okey tak? Timbang yang ni timbang pun sebaik juga. Dah setahun dah. Sana buah sana, sini buah durian betul. Abang punya semua. Jujur bang, berapa lama dah bang meniaga buah ni? 8 tadi. Kan dah 3-4 bulan kan. So untuk alat timbang dengan harga ni abang tahu tak pasal tanda harga ni? Tak tahu kan? Kalau abang boleh tunjuk saya harga durian walaupun abang tak pamer, tunjuk kat saya bang. Harga semalam. Takkan tiap-tiap hari abang buang tanda harga bang. Kita buat pemeriksaan sama, tanda harga alat timbang je. Kita kedai buah 2 tu je. Sana walaupun dia teruk pun tanda harga dia ada. So hari ni kita cek sini tanda harga, awal-awal kita datang tak ada. Tapi abang boleh cakap semalam hujan ataupun tadi hujan, tanda harga tak ada pamer. Okay, kita bagi lagi can kat abang, tunjukkan yang harga semalam tu. Ni RM40? RM40 Musangking. Musangking lagi mahal daripada Black Tall bang sekarang. Itu hari ini dah harga. Nampak harga pun tak habis. Harga kalau Musangking kena Musangking. Betul. Ini nasib baik abang boleh tunjuk harga yang walaupun dah tergabung ni ada tanda harga. Okey, nanti abang letak balik, letakkan nama durian tu. Nama durian tu apa? Tu yang pertama bang. Yang kedua pasal timbang abang tu. Timbang tu saya agak berat sikit saya nak terima. Sebab setahun bang. Kan. Yang tu takkan kalau abang pakai abang satu timbang je. Kalau prinsip saya, minta maaf bang, ni saya cakap terang-terang Kalau kita datang buat pemeriksaan, dekat mana tempat tu kita jumpa, mana kata dia pakai dekat situ. Ni sasar si ada abuk durian lagi atas tu. Yang tu saya tak boleh terima sebab dah setahun kan. Rupanya ni kita fokus dekat jual durian sebab apa? Durian harga dia mahal. So kita lebih kepada pengguna lah bang. Kan mana kata kita tak salah pun harga durian nak mahal, abang yang tentukan harga. Tapi dekat mana kita boleh kontrol timbangan dia. Orang bayar berdasarkan timbangan.